Okey, baik. Cara kedua untuk beli e-book guna Amulet, iaitu anda klik di Mini Store. Mini Store. Kemudian klik di New e-book. Okey, klik New e-book and then open, yes. Okey, nampak kat sini ya. So, anda boleh masukkan kod e-book di sini. So, klik book code. Okey, kemudian anda masukkan kod e-book apa. Contoh saya nak beli e-book Ustaz Asnil EA2164. Okey, kemudian kita search. Okey, so nampak betul buku ni. Yang kita klik buy now. So kat sini dia dah masuk tekan sekali dah semua kita punya password, nama kan. Jadi kita boleh ubah kat sini, letak nama yang kita nak ada untuk password lah. Jadi saya letak nama Syida. Okey, ni semua sama. And then saya confirm untuk buy. Okey, so dah dapat dah. Okey, so saya mak dalam kita punya Telegram. Nampak tak? Terus dapat dah. So nampak saya dapat commission 50% jual e-book Ustaz Asnil. Dan dapat terus password dan link untuk tekan baca.